Berita terbaru kata akaun Global F1 dah dibekukan. Saya tak tahu, tapi saya rasa kalau nak ikut undang-undang tak seharusnya berlaku demikian. Tak sepatutnya berlaku lah. Makna pihak berkuasa jangan freeze atau membekukan akaun sesebuah kumpulan yang telah establish ekonomi dia. Kenapa kita perlu buat macam itu? Sebab hari ini kalau you tengok kekuatan orang Cina orang lain, sebab kekuatan ekonomi dia yang menyebabkan dia boleh berkuasa, dia boleh beli orang dan sebagainya kan. Saya nak sebut gini kan. Jadi apa salah dia dalam kes begini? Pada saya sengaja dibesar-besarkan untuk mengambil tindakan secara keseluruhannya sehingga jatuh. Kita suka macam itulah. Nak disalahkan dulu. Salah hukum dulu baru bincang. Macam apa ni mungkin yang apa ni makan nangka sampai makan nangka dapat getah kan.